Hai semua, saya Nursia dari Insurance Department. Sebelum join training ni, honestly saya memang malu, segan dan zero and confident bila bab nak buat live kat TikTok. Setiap kali nak tekan button go live, tangan dah menggigil dulu, rasa ada orang nak tengok aku ke ni. Tapi lepas join training TikTok content and live strategy by Coach Kayu and PX Academy, seriously mindset saya totally berubah. Dalam training ni saya belajar macam mana nak buat live dengan yakin, macam mana nak create content yang engaging, dan even video editing skill pun saya dapat belajar sekali. Banyak benda yang dulu nampak susah, rupanya bila tahu teknik yang betul, senang je. Yang paling penting, Coach Kayu memang lain daripada yang lain. Beliau ajar sekadar teknik, tapi macam mana nak jadi diri sendiri masa live. Tak perlu nak control Ayu, tak perlu nak jadi orang lain, just be the real you, sebab orang suka kita bila kita genuine. So untuk korang yang masih rasa malu, takut or blur macam mana nak start TikTok live, seriously korang kena join training ni. Trust me, lepas ni korang akan rasa confident, enjoy, dan maybe next TikTok viral adalah you.